Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada sebiji Lion GGR EV Lion G1. Yang ni yang customer aku. Yang tu yang aku punya, Yadi tu aku dah masuk EM50-4 dulu. Kemudian aku masukkan EM100. Bateri aku dah tukar 7260 Ah. Meter pun dah tukar. Kebetulan ada customer yang hantar ni jejak. Aku tak pernah buat jejak yang Lion ni. Dia adalah first time aku nak buat. Jadi aku dah buka, aku dah check, aku dah pasang EM100. Aku letakkan bawah tu. Aku ukur, aku letak seat dia balik, boleh masuk. Ni supply dia aku tape. Ini tape. Yang asal EM50-6 ini. Bukan bateri dia sebelah sana, dekat sini lah. Jadi customer ni dia bagi tahu, dia kata bila kita naik tu dia ada bunyi crack. Dia macam ada current dalam hub motor. Biasa kalau bunyi tu aku suspect sensor, tapi sensor ni okey. Tak ada masalah dari segi sensor. Nanti aku buat video lah macam mana nak tahu sensor dalam hub ni okey tak okey. Jadi tujuan aku buat video ni, aku rasa aku nak share satu persatu lah. Macam mana nak wiring, nak tukar daripada EM50-6 yang original GGR ni ke EM100. Tukar ke EM100. Tengok situ. EM100. Kat bawah tu dia ada lubang untuk skru. Aku tak boleh nak skru dekat bawah tu, sebab dia ke bawah, jadi dia macam sengit sikit lah. Aku skru atas lah. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Aku tebuk lubang. Skru tu ke bawah macam ni. Satu. Yang ujung satu. Tak nampak. Tu satu. Itu yang sebelah sini ni skru asal dekat sini lah. Kat sini. Kat sini skru asal dengan nut dia. Cuma yang ni aku buka itu tak ada nut dia. Dia ada sekali dia. Aku yang ni. Aku rasa macam tak boleh buka nut dia. Aku ketuk dia boleh keluar. Tak plastik. Mungkin kena ketuk sikit baru keluar. Nut dia tu aku tak boleh nak keluar tu. Tak tahu dia welding ke macam mana. Jadi aku guna skru lain lah kat situ. Jadi customer ni dia beli sendiri EM100. Kemudian dia beli meter. Ni dia beli meter ni. Dia beli meter ni. Sekejap, aku dah pasang tadi. Dah hidup. Jadi meter ni PNP lah. PNP. Aku tunjukkan dia punya wiring juga sekali dekat sini. Ini dia plug and play je ni. Nanti aku akan lukis dia punya wiring diagram atau aku tunjuk video yang ni. Jadi aku rasa aku nak tunjukkan satu persatu lah. Start daripada pasang EM, modified tapak tu. Tapak meter tu pun satu hal. Ni meter asal dia ni. Meter asal ni tapak dia macam ni. Dia memang kena modify lah tapak tu. Tak boleh masuk lah. Yang aku tu, Yadi tu aku
modify juga tapak dia. Okay, yang ni pun aku buka wedding. Ada wedding tu. Okay, jadi aku akan kongsikan daripada aku buat wiring. Aku tunjukkan wiring diagram dia macam mana. Dan setiap port ni apa dia. Okay, sebab EM50, EM100, 150 ni biasa port dia sama je punya. Ya, jadi kalau rasa video ni bermanfaat, okay, like dan share aku punya YouTube lah. Okay, YouTube ni aku kadang-kadang aku buat tu aku simpan untuk aku sendiri ya, tapi ada juga yang tengok video-video yang aku buat tu. Alhamdulillah. Ya, aku buat juga untuk student-student aku tengok, tapi tak tahulah student sekarang ni dia tak tengok sangat yang belajar-belajar ni. Dia lebih pada main game lah. Tapi adalah yang student aku yang datang juga tolong bantu, yang minat. Alhamdulillah lah. Okay, ada yang dah buka bisnes. Okay, seronok lah kita tengok student kita dia belajar, dapat kerja, kahwin, dapat anak semualah. Okay, jadi untuk video kali ni, okay, aku akan share satu persatu wiring diagram. Sebab aku pun lupa. Aku buat yang motor aku pun aku lupa lah wiring dia. Sebenarnya aku tak ambil business job untuk skuter ni sebab di Kelantan jarang, aku anggap macam jarang orang guna lah. Tapi rupanya ada lah yang hantar tu. Okay, Alhamdulillah lah. Ada juga. Sebenarnya aku fokus kepada basikal lah sebenarnya. Basikal yang tricycle semua. Aku lebih fokus yang tu. Sebab ramai yang pakai kat kampung. Paling jauh aku pergi dekat Jetih, Besuk, Gua Musang, kat Ciku. Lebih pada basikal lah. Tapi yang ni dah start ramai yang dah hantar ni untuk modify. Untuk swing arm ni aku pun aku tak tukar. Okay, kadang-kadang terfikir nak tukar yang motor 5000. Tapi bateri pula. Tukar yang 5000 kan aku naikkan speed, tak puas hati bateri pula, nak tukar bateri lagi. Jadi aku rasa aku pakai dulu yang ni dengan 72-60H ni, dia boleh naik sampai 100 km sejam lah. Okay, di Kelantan aku rasa dah cukup laju lah tu. Okay, sebab kita banyak main di bandar, dekat highway pun masuk highway Saloy lah. Okay, masa balik tu kita naik 100 km sejam, 90. Jadi 72-60H ni boleh sampai 100 km. Okay, paling jauh aku pergi Kuala Terengganu. Lepas aku charge di masjid lah. Charge di masjid 2 kali. Top up lah. Okay, ada di Facebook aku pergi ke Kuala Terengganu naik yang ni lah. Masa tu aku pakai EM50-4. Kelemahan masalah di EM50-4 macam ni juga yang GGR ni. EM50-6 bila dia remap, masa mula-mula dia remap okey, tapi bila dah lama dia akan start bunyi di motor tu, crack. Sama macam yang aku remap EM50-4 tu. Okey, kalau tengok peak current semua macam boleh support. Tapi bila kita dah remap M dia tinggi, dia tak turunin, tapi dia akan ambil masa, kemudian akan rosak ni. Okey. Lepas aku dah tukar EM100 ni, aku rasa aku dah pakai dekat 2 tahun ni. Alhamdulillah. Okey, setakat ni aku puas hati yang EM100. Okey, tak ada masalah. Lepas aku tukar daripada EM50-4. EM50-4 tu aku dah rosak dah. Masa aku nak drive balik masa hujan gitu. Lepas nak pergi kedai makan, dia rosak kat situ. Tak boleh bawa terus. Okay, tapi sebelum tu dah bunyi lah, crack dalam hub. Aku ingat hub tu yang masalah. Aku memang dah niat nak tukar masa tu 5000.
dah rosak EM50D4 tu, aku tukar EM100. Tak ada bunyi yang crack. Ni macam customer aku hantar ni, bunyi crack. Masa kita naik dia bunyi macam current dalam hub. Okay. Lepas aku tukar EM1, alhamdulillah. Jadi aku puas hati lah pakai yang EM100 tu. Tapi kadang-kadang orang potong ni, kita nak lagi laju, orang nak potong lagi. Memang tak puas hati lah. Memang tak puas hati, kita nak tak akan puas hati lah. Okay, memang jiwa muda. Biasa lah tu. Okay, jadi aku kadang-kadang pening juga wiring dulu aku buat. Jadi aku bila nak buat balik lupa. Jadi video ni aku akan kongsi. Aku akan cek satu-satu, aku akan tunjuk lah. Okay. Step cable ni, yang ni untuk apa, yang ni untuk apa. Kemudian aku akan tunjuk juga macam mana nak remap lah. Aku tak kata yang remap aku ni 100% bagus lah. Okay. Kalau kata nak bagus, masuk dyno semua lah. Tapi aku tak masuk dyno. Kalau dapat efisiensi yang lebih bagus, masuk dyno semua lah. Tapi aku tak masuk itu, aku pakai lah. Okay, setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Jadi aku akan tunjukkan remap untuk motor ni. Cuma motor ni masih lagi pakai bateri lead acid lah. Okay, aku akan remap sampai 100 km sejam. Meter pun aku akan setting guna kilometer. Yang aku pakai GPS. Aku naik dalam 95-96 GPS. Kalau meter biasa rasa 102 km sejam lah. 100 lah. Okay, yang ni aku akan remap kilometer per jam. 100 km per jam. Okay, stay tune dah. Dia aku punya channel lah, YouTube ni. Jadi kata ilmu kita share je. Kita share siapa yang nak buat. Okay, tapi untuk buat ni kena ada safety lah. Ada safety. Dia punya positif negatif tu kena hati-hati lah. Sebab boleh kena current juga. 72 volt ni dah aku pun terkena juga. Jadi kena hati-hati sebab tu aku tape tu. Jom tu merah. Okay, kalau boleh lah cabut je kepala bateri ni. Okay, kalau nak rasa tak selamat, buka je di bateri ni. Boleh buka kat sini yang boleh buka. Okay, buang buka yang negatif untuk lebih selamat lagi lah. Macam breaker kena off lah. Okay, kalau rasa ni video aku ni bermanfaat, boleh share. Okay, nanti boleh DIY sendiri lah kalau beli yang GJR ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.